Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Borak Kreasi episod yang ke-11. Dan episod yang ke-11 ini kita buat special sikit lah. Sebab kita tak nak buat podcast kali ni. Kita nak berehat sikit untuk podcast. Sebab kali ni tim Borak Kreasi nak turun Padang ke Negeri Sembilan bagi liputan Pilihan Raya Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada hari Sabtu 1 Ogos 2026. Jadi dalam episod kali ni kita nak buat dalam konsep vlog. Okey, konsep vlog yang mana kita nak bawa korang bersama-sama dengan kita merasai pengalaman kita sebagai pengamal media pergi buat liputan ketika pilihan raya. Dan ini first time lah kita nak try konsep vlog ni, insya-Allah. So apa-apa, stay tune. Let's go. It's time untuk bekerja. Turunlah panggang ke Negeri Sembilan. Macam mana, excited bang? Pada jam 8.10 minit malam ni. Ada sedikit kekangan. Betul. Tapi setakat ni semangat nak turun Padang tu tak luntur lagi bang. Masih membara. InsyaAllah. Sampai alhamdulillah dekat Sendayan. Kita tidur kat sini selama berapa hari je? 6 hari je? 6 malam sehingga hari keputusan esoknya tu lah. Habis keputusan, esoknya kita pulang ke KL balik lah. Ini bermakna dah bermula lah pengembaraan kita sepanjang pilihan raya Negeri Sembilan. Jadi korang, kita akan jumpa lagi pada esok pagi. Tengoklah kita nak cover kat mana, kita pun belum decide lagi. Masih lagi kelabu kepala, kelabu otak lagi. Betul? Nak cover kat mana, nanti kita decide. Dah korang ikut je. Okay, stay tune guys. Wah, Bejak dah settle lah. Mantap. Okay, hari pertama kita cover Pilihan Raya Negeri Sembilan. Tapi kita belum lagi follow calon. Kita nak pergi ke Hotel Royal Chulan dekat Bandar Seremban untuk cover Datuk Seri Ahmad Zahid untuk program Convention Risda. Tapi mungkin hari ni sikit mencabar lah bang. Sebab cuaca pun hujan tiba-tiba. Hujan lebat daripada tengah hari tadi, sekarang pukul 2. Hujan tadi pun dekat pukul 12. Tapi tak apa, insyaAllah kita pun dah biasa. Dah hujan, dah panas. Hujan batu je belum kita redah lagi. Hujan emas. Hujan emas pun kita belum redah lagi. Kita dah sampai dekat Hotel Royal Chulan untuk coverage Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tak hujan pula kat sini. Redup. Tak panas, tak basah-basah, just nice. Let's go. Alhamdulillah, di atas arahan pengurusi Risda, saya berada di sini. Kerana saya mahu
menyantuni pekebun-kebun kecil getah di Zon Tengah ini. Pekebun kecil mungkin kecil pada nama, tetapi yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, pekebun kecil di seluruh negara adalah penyumbang besar kepada ekonomi getah untuk negara kita. Demi kepentingan pekebun kecil bukan hanya di Zon Tengah tetapi seluruh negara, arahan saya cari jalan pada akhir tahun 2027, akhir tahun hadapan, cari jalan pastikan harga minimum getah RM5 1 kilo. Itulah harga yang bermaruah. Itulah harga yang boleh mempertingkatkan status sosial kehidupan pekebun kecil getah. Ini arahan yang mesti dilaksanakan oleh pengurusan baru Risda untuk terus membela nasib pekebun kecil. Boleh? Setuju? Yang setuju senang, dia nak buat kerja susah. Tapi saya amat yakin pengurusan baru Risda akan mampu meletakkan maruah baru dengan harga minimum RM5 pada akhir tahun hadapan, insya-Allah. Okay, alhamdulillah dah settle coverage untuk Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Hotel Raya Chulan, Bandar Kemban hari ini untuk event apa, convention pekebun kecil Risda. So kita nak kembali ke homestay kita. Sebelum malam ni kita akan keluar lagi. Malam ni kita mungkin akan ke PD sedap. PD? Don Linggi. Don Linggi, insyaAllah. Cover calon yang mana satu tu kita tak tahu lagi. Tapi insyaAllah ke sana lah. Okay, jumpa lagi malam ni pula. Okay, nak gerak mana bang malam ni bang? Kita akan bergerak ke Linggi, yang mana perjalanan mengambil masa hampir 40 minit. Hampir 40 sejam minit. Dalam 45 minit macam tu lah. Calon mana ni bang? Cover calon BN, Don Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli. Don Linggi antara Don yang perempuan lah. Don perempuan, calon BN Datuk Faizal akan ditentang Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Kita tengok agak sukar juga sebenarnya Datuk Seri Aminuddin, Tok Min, sebab Don Linggi tu memang dikenali sebagai kubu kuat BN. Tapi kita nak tengok sentimen suasana dekat Linggi ni macam mana malam ni, baru kita boleh dapat gambaran sebenar lah. Mungkin macam mana pola pengundian masa hari Sabtu ni. Okay, untuk Abang Ijat? Sebenarnya hampir sama. Sepanjang kita berada sini, kita pun baru 2 hari hari Sehari setengah. Kita berada kat sini dan kita tengok kemungkinan besar gelombang dari Johor tu akan merebak ke Negeri Sembilan. Setakat ini. Ke mana pun kita kena jalan lagi, pusing-pusing lagi dekat Negeri Sembilan. Kita tengok esok dekat kawasan lain pula. Kena ada
Saya banyak turun ke lapangan. Kita walk about rumah ke rumah, dan saya dah jumpa ramai pengundi-pengundi di dalam Dun Linggi ini. Apa yang begitu menarik dan juga memeranjatkan saya, walaupun saya baru 2 tahun 8 bulan berkhidmat sebagai wakil rakyat di Dun Linggi ini, mereka banyak berterima kasih dengan saya. Banyak yang saya telah bantu mereka, dan saya pun agak terperanjat sebab banyak perkara yang saya tak berapa ingat. Ramai yang bantu, saya tak ada fikir sangat, dan itu salah satu satu berita yang menggembirakan saya, dan saya rasa bersyukur apabila perkhidmatan saya dihargai dan mereka ingat sehingga hari ini. Maknanya sentuhan yang saya buat itu memberikan satu semangat kepada saya lah. Untuk menyandang kursi Dun Linggi tapi akan menentang pencabar yang agak tough juga. Kita di Malaysia ni, khususnya di Sembilan ni, sebuah negara demokrasi. Walaupun saya sebagai penyandang dan saya menghormati sesiapa juga yang datang untuk bertanding, termasuklah Amiruddin Harun. Dia pun bekas bos saya sebagai Menteri Besar. Dulu saya Esko. Namun kita bila dalam pilihan raya ini kita bertemu lah. Tapi saya rasa, saya lihat walaupun pertemuan ini antara dua parti dan juga dengan Menteri Besar itu sendiri, kita saling menghormati dan kita tidak ada usik menyentuh hal-hal peribadi ke apa-apa. Kita tunjukkan kita punya kerja, kita bagi tahu apa sumbangan kita, dan kita juga tengok apa yang kita boleh buat di masa yang akan datang. Bergerak ke mana, Wak? Kita nak bergerak ke Dewan Perdana KRS Senaman untuk dengar ceramah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional Barisan Nasional. Jadi malam ni kita nak dengar lah apa misi dan visi mereka untuk Negeri Sembilan. Kita nak dengar. Betul. Tapi ni grand finale, bukan grand finale lagi kan? Bukan. So, kita tengoklah apa yang dia orang akan ucapkan. Benda-benda menarik yang kita boleh kongsi dengan anda semua. InsyaAllah. Ucapan saya ini, tolong bantu kami. Kami nak menyatukan rakyat Malaysia, bukan untuk kami, tetapi untuk matlamat bersama. Matlamat bersama kami adalah untuk membangunkan negara ini. We want to build this nation together. Melayu, Cina, India dan semua kau. Kami akan bercakap benar. Kanda peristiwa. Kita akan tentukan apa yang kita cakap itulah fakta. Apa yang kita cakap mengikut sejarah seperti Datuk Sanusi. Tak payahlah takut lagi. Kembalilah, kalau dahulu sudah tidak percaya dengan pasukan biru, kembalilah. Buat kali ini, kembalilah kepada pasukan biru. Saya tak pandai cakap Cina, walaupun Tok Wan saya Cina. Dia orang soal pula, dah Tok Wan nak balik mana? Bila aku suruh hang balik? Tak ada perkataan balik pun. Saya gambarkan negara-negara yang saya sebut itu adalah negara itu dan kaitan penduduknya. Saya takkan nak kena habaq sampai Scottish duduk di Scotland, Swedish duduk di Sweden, Irish duduk di Ireland. Takkan nak kena habaq sampai macam tu.
Kita habaq ada dekat ni lah supaya orang boleh nampak. Thailand, China, India, Kemboja, Vietnam. Itulah gambaran tanah ataupun negara dengan orang yang mendiami tanah tu. Saya nak habaq kata tanah ini didiami oleh orang Melayu. Namanya tanah Melayu. Simple itu pun tak faham. Sesimpel itu. Macam mana tuan-tuan nak serah negeri kat dia? Tak boleh. Orang yang tak boleh faham semudah persoalan semudah itu, dia tak faham dan dia usaha untuk belik, memutar belikkan, menokok tambah supaya timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul salah sangka supaya kita bergaduh. Orang macam ni tak boleh jadi kerajaan, tuan-tuan. Kena tolak dia balik. Alhamdulillah pukul 1 pagi baru settle event ceramah Birukan Seremban oleh Perikatan Nasional bersama-sama dengan Barisan Nasional sebenarnya. Dan ceramah-ceramah itu tadi pun terdiri daripada presiden-presiden parti lah, daripada Perikatan Nasional dan wakil-wakil parti yang mana presiden tak dapat datang tu, contohnya Barisan Nasional diwakili oleh Datuk Alwi, ada Datuk Hamzah Zainuddin daripada Parti Gerakan Parti Wawasan. Parti Gerakan ada presidennya Datuk Dominic Lau, Presiden PAS pun ada Tan Sri Abdul Hadi Awang, Datuk Sanusi pun ada juga. Kalau kita tengokkan jumlah pengunjung yang datang tadi tu, kalau tengok dengan mata kasar 1,000-1,500 tak lagi lah. 1,000-1,500 tak lagi. So boleh dikatakan dalam dewan tu agak pack juga. Agak Lepas pack. tu belah luar tu Dekat pun luar siap tu ada melimpah screen juga kan. lah orang. sampai Ada melimpah keluar. Orang bawa family, ada tengok anak-anak tidur dekat tikar ke. Feel PRN tu ada lah. So kita nak balik dan berehat seketika sekejap sebelum kita proses berita-berita ceramah tadi, video-video dan sebagainya. Dan esok pagi kita akan bergerak ke Pertang di Jelebu untuk kita cover Datuk Jalal daripada Barisan Nasional. Mungkin program dia bermula pukul berapa bang? Program dia mula pukul 8 lah ada, tapi mungkin kita cover yang lewat sikit lah dalam pukul 10, 10.30 macam tu. Sebab kita daripada Sendayan nak ke Pertang tu dalam berapa jam tadi bang? Sejam lebih, 2 jam? Sejam lebih. So kita akan bergerak dari Sendayan mungkin dalam pukul 8 lah macam tu. So hopefully kita dapat kejar program yang pukul 10 tu insyaAllah. Jadi kita jumpa esok pagi pula. Bye bye. Okay, Alhamdulillah selepas 1 jam 40 minit perjalanan daripada Sendayan akhirnya kita banyak mengucap sepanjang perjalanan. Jalan Cameron Highland ni. Rasa macam nak naik Cameron Highland lah tadi. Tapi Alhamdulillah kita sampai di Pertang untuk liputan bagi calon Barisan Nasional iaitu Datuk Jalaluddin Alias. Dan ketika ini kita sedang menunggulah ketibaan beliau di Simpang Pertang. Dan kita akan lihat bagaimana beliau akan membawa misi dan visi untuk convince pengundi-pengundi di sekitar Pertang hari ini. Tough guys, tapi inilah dia pilihan raya of course. Kalau kita kata kita penat, calon-calon lagi penat sepanjang 2 minggu ni. Apa-apa pun stay tune guys, seperti biasa. Okey, ini adalah pusingan akhir dalam kita menghadapi hari pengundian pada 1 bulan 8 nanti. Saya sedang menumpukan beberapa
kawasan lagi untuk pusingan yang berkali-kali lah di DUN petang ini untuk mendapatkan mandat baru daripada pengundi-pengundi saya. Dan yang penting bagi saya ialah dukungan dan sokongan mereka kepada Barisan Nasional bertambah kukuh dan kuatlah. Sebahagian daripada kerangka manifesto Barisan Nasional adalah untuk meneruskan perjuangan bagi menaikkan kedudukan masyarakat orang asli di seluruh Negeri Sembilan. Antaranya ialah untuk memastikan pemwartaan kawasan penempatan mereka akan diteruskan bagi 10 kampung yang masih lagi belum dapat dilaksanakan. Dan insyaAllah daripada 68 kampung ini, 58 telah pun kita laksanakan, lagi 10 kampung akan dapat kita laksanakan apabila Kerajaan Negeri Sembilan dapat kita tubuhkan pada 1 hari bulan 8 nanti insyaAllah. Selain daripada itu, perkara yang berkaitan dengan pendapatan bagi keluarga masyarakat orang asli akan diberi perhatian oleh Kerajaan Barisan Nasional supaya mereka mempunyai pendapatan bagi menampung keluarga mereka. Sekurang-kurangnya satu keluarga, satu lopak aktiviti ekonomi yakni pertanian dan sebagainya dapat kita rangka dan susun untuk semua masyarakat orang asli di seluruh Negeri Sembilan. Dan yang penting bagi saya ialah masyarakat orang asli ini perlu diberikan beberapa kelonggaran, terutamanya dalam mereka untuk mendapatkan kemudahan perumahan, pinjaman perumahan dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masa depan anak-anak mereka dalam soal pendidikan, perniagaan dan sebagainya. Kerangka manifesto kita memberikan penumpuan secara total, secara keseluruhan, dan ini juga adalah merupakan kesinambungan daripada hikmat yang telah kita laksanakan ketika waktu Barisan Nasional menguruskan kerajaan negeri sebelum PRU 14 dulu. InsyaAllah apabila ianya telah disusun rapi, ditambah baik, dapat kita meneruskan pembelaan kepada semua kaum, apatah lagi masyarakat orang asli. Dan apabila saya melakukan beberapa lawatan mengejut di beberapa DUN, saya dapati penambahan sokongan di kalangan rakyat di seluruh negeri ini menampakkan penambahan yang sangat baik dan luar biasa. Dan saya harapkan supaya sokongan mereka ini dapat diterjemahkan pada 1 hari bulan 8 nanti insyaAllah. Cumanya sekarang ini saya mengingatkan kepada semua jentera, calon-calon Barisan Nasional supaya memastikan pengundi-pengundi kita dapat keluar mengundi semaksimal mungkin dan seawal mungkin pada 1 hari bulan 8 nanti. Sokongan ini bukan saja saya perolehi ataupun saya dapati daripada masyarakat Melayu, tetapi perkara yang agak menggembirakan kepada Barisan Nasional ialah sokongan daripada masyarakat bukan Melayu, Cina, India dan masyarakat orang asli serta seluruh masyarakat pengundi, orang lamanya, orang mudanya dan generasi pengundi pertama ini telah menampakkan penambahan sokongan yang sangat membanggakan. Daripada petang tadi terus bergerak ke Gemencih untuk program libat urus pemimpin masyarakat bersama-sama Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Gemencih. So jom kita saksikan apa yang ada pada program ini. Let's go. Tanggungjawab kerajaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk jaga KKDW. Tukarlah nama KKW ke KPLB ke, itu sebenarnya Menteri Kampung. Saya ni Menteri Kampung, Menteri Jaga Kampung, kerana saya memang orang kampung. Saya bagi tahu Datuk Ashraf,
Tak asal orang kampung. Kampung Tengku. Nama kampung tapi dalam bandar. Tapi jiwa kampung tetap menebal pada diri beliau. Nak jaga kepentingan Bumi Putera dan Melayu. Apa kita buat? Kita ubah Akta Mara yang ada. Akta Baharu Mara. Sebab Mara ditubuhkan pada tahun 1966. Ini tahun 2026. 60 tahun lah Mara. Kita tak boleh pakai akta yang lama. Kita mesti improvise, kita mesti perbaiki, mesti ubah suai dan mesti pertingkatkan. Itu sebabnya Akta Mara diubah. InsyaAllah saya beritahu Perdana Menteri, kita akan bentangkan di Dewan Rakyat pada akhir tahun. Dan kita akan dapatkan keputusan kabinet dalam tempoh 2 bulan. PM cabar saya, apa sampai 2 bulan? Apa sampai hujung tahun? PM cabar saya. Bukan kami gaduh, kami tak gaduh. Tapi beliau nak tengok Zahid Hamidi ini di mana dia boleh buat kerja atau tidak. Apa saya buat? Sebenarnya saya sudah siapkan akta itu. PM cabar 2 bulan, 2 minggu saya telah bentangkan kedua minggu. Itu cara UMNO dan Barisan Nasional buat kerja. Bukan apabila dipantak, apabila didesak baru buat kerja. Pak Amin, 8 menteri Barisan Nasional memang bukan untuk masuk bakul akak sendiri. Kami bekerja bersungguh-sungguh kerana kami mempunyai pengalaman. Semuanya kerja dengan baik. Bukan saya kata betul-betul tak baik. Kita cerita tentang diri kita. Contoh tentang Mara tadi. Contoh tentang pelaksanaan tadi. Termasuklah siapa juga yang akan jadi menteri besar di bawah kerajaan kita nanti. Saya akan pantau. Saya akan lakukan yang terbaik. Apalah sangat Apalah sangat kehadiran RM50 sekali kehadiran Pak Amin kan? InsyaAllah kita tambah kali ganda lah. Kita tadi daripada Gemencih, kita sekarang di Rantau. Sebab malam ini kita nak bersama-sama dengan Tok Mat. Buah pinang, buah papaya. Payat terkenal tempat mandi. Pastikan menang pilihan raya Barisan Nasional kita undi. Burung berkicau di pohon pulasan. Padang sasar tepi lebuh raya. Di Dun Rantau Tok Mat Hassan menangkan besar pilihan raya. Nak lagi? Ada apa pada kucing? Semua sayang, semua kenal. Ada apa pada dacing? Itu lambang Barisan Nasional. Konsep keindukan Melayu ni menjadi teras kepada negara kita kan? Dalam perlembagaan pun
konsep keindukan tu ada. Dan kita telah pun diberi kepercayaan sejak pada merdeka. Tetapi berubah pada 2018, UMNO sebagai parti teras dalam Barisan Nasional kalah dan tak mentadbir negeri lagi. Jadi saya harap supaya mari kita kembali semula kepada konsep keindukan Melayu itu. Orang Melayu dah biasa menjadi induk. Ini satu konsep yang amat orang kata berkesan sebagai sebuah negara yang berbilang kaum macam ni. Kita tak boleh orang yang minoriti menjadi sebagai induk. Mana boleh? Dia mesti majoriti menjadi induk untuk kita melindungi bersama. Semua boleh duduk berteduh di bawah sayap kita. Jadi ini yang perlu kita kembalikan semula supaya negara dapat dibangunkan, negara stabil, itu yang penting. Dan negara akan terus dapat bersaing dalam keadaan dunia yang politiknya tidak stabil, ekonomi yang tak menentu sekarang ini. Bagi kami mandat semula, bukan kami nak bermegah-megah, bukan kami nak melonjak-lonjak. Selaras dengan manifesto yang saya lancarkan tempoh hari, manifesto untuk meneruskan kerja. Manifesto untuk menyambung kerja yang tergendala. Menyambung kerja-kerja yang terbengkalai, kerja-kerja yang baik untuk membangunkan Negeri Sembilan. Jadi, bagi mandat semula dan kita cuba dengan terbaik yang mungkin untuk kita mengurus Negeri Sembilan dengan pengurusan yang terbaik. Ya. Okay, hari ini hari keempat kita dekat Negeri Sembilan untuk cover perayaan Negeri Sembilan ke-16. So pada hari ini kita akan ke mana je? Kita akan ke Bahau. Bahau ya, betul. Kita akan ke Bahau untuk program Gema at KKDW. Program tu kalau tak silap dalam Dul Jeram Padang kalau tak silap. Sekarang pukul 11:07 pagi. So kita program tu sebenarnya pukul 3 tapi kita akan gerak sana sebab perjalanan mengambil masa dalam sejam setengah ke 2 jam. So kita akan ke sana, kita akan solat dulu, makan dan seterusnya ke program itulah. Jad, ada apa-apa? Tak ada apa-apa, sangat lenyong. Kalau perfect kita hari-hari tidur dulu je. Ada banyak sebenarnya yang berlaku, cuma kita tak sempat nak shooting semua benda kan. Apa pun nanti kita akan bagi sedikit insight, sedikit analisis tentang apa yang berlaku dekat perayaan Negeri Sembilan sepanjang kami berada dekat sini. Stay tuned. Gema ini adalah singkatan daripada Gerakan Massa Masyarakat Desa. Ini adalah merupakan program yang kemas bentangkan semasa retreat Kementerian Desa dan Wilayah, di mana kita membentangkan satu program game changer. Kerana di dalam kemas kita ada 3 cabang operasi besar, iaitu pendidikan awal kanak-kanak, kemahiran komuniti dan juga pembangunan komuniti. Maka kita mencadangkan Gema ini dengan penglibatan semua agensi di bawah KKDW bergerak atas satu platform. Program hari ini pertamanya kita menampilkan sudut kemahiran yang kita ada. Masakan, seni tangan, dandanan diri, selain daripada kita memberi ruang kepada pengusaha pelatih-pelatih kita serta bengkel untuk membuat jualan produk mereka masing-masing. Dan kita juga hari ini kita laksanakan untuk anak-anak ada e-sport, ada pertandingan melukis. Ini sebenarnya lebih kepada untuk menyantuni komuniti agar mereka terlibat dengan program-program yang sihat untuk anak-anak dan untuk masyarakat. Saya berniaga aiskrim dengan air balang daripada bantuan kemas lah. Sebelum ni saya memang niaga sendiri lah. Sejak dah tahu ada kemas, saya mula dengan kemas lah. Untuk bantuan tu dari segi peralatan lah. Peralatan macam tong ais,
Lepas tu barang-barang keperluan dengan tong askim lah. Sebelum dapat bantuan kemas tu memang kita sendiri lah. Memang slow lah. Bila dapat bantuan kemas, dia bantu lah A to Z lah. Dia bantu A to Z, lepas tu dia ajar cara macam mana nak berniaga, nak tambah pendapatan lah. Ucapan daripada saya, terima kasih lah untuk kemas lah. Untuk memudahkan anak-anak Melayu kita berniaga. Hamizat. Okay Kak, dah berapa lama dah berniaga Kak? Dah 10 tahun. Berniaga ni air, makanan pack, vendor, cucuk-cucuk dengan bukit. Macam mana Kak memulakan perniagaan ni? Masa tu tengok-tengok online je. Lepas tu kita mohon kemas, kita dapat bantuan kemas, lepas tu terus je berniaga. Bantuan apa yang diberikan oleh kemas? Kita dapat gas belon, kita dapat kertas wrapping tu, macam-macam lah barang kita dapat. Ya okey lah, dapat bantuan tu macam membantu kita untuk beli barang apa-apa. Terima kasih dekat Kemas, KKEW atas bantuan yang diberikan. Hampir seminggu kita kat sini. Nampak raya, yalah macam-macam analisis dah keluar kan. Tapi pada pengamatan kita kat lapangan ni, kita tengok potensinya PNBN lah. Tapi mungkin ada few kerusi yang kekal dan juga few kerusi yang akan ada kejutan. Ada beberapa kerusi yang akan kemungkinan ada nama-nama besar yang akan kejundang. Dia yang jadi sentiasa berubah sentimen sekarang ni disebabkan sepanjang kita kat sini macam-macam isu jadi. Betul. Antara isu-isu yang saya boleh sebutkan adalah macam laporan kata hujan Datuk Seri Dr. Hamidi. And then yang membuatkan sentimen tu berubah seperti laporan LCI keluar lepas kan. Tang corner tu tang corner, betul-betul tang corner. Tapi apa pun terus hari kita tengok besok. Esok ni berapa banyak percentage peratusan keluar mengundi pun akan memainkan peranan yang sangat-sangat besar kepada siapa yang akan menang. Contohnya ada beberapa seat yang kita tengok, kalau contohnya lah kalau bukan Melayu memilih untuk tak keluar, dia akan efek kepada kepada PH. Tadi Datuk Seri Ahmad Zahid pun ada kata kalau peratusan mengundi tu tinggi akan ada turning point lah. Game changer. Game changer. So adakah maksud dia tu akan beri kelebihan kepada BN atau macam mana? Dia mungkin dia tengok juga trend yang daripada Johor. Bila trend daripada Johor tu peratusan agak tinggi 70% ya, 70 lebih. So tapi 70 lebih tu kebanyakannya adalah penghuni yang Melayu. Melayu yang turun dan undi BN. So mungkin sentimen tu dia rasa boleh bawa ke Negeri Sembilan lah. Kalau kita nak tengok untuk bukan Melayu juga, kita tahu masih ramai lagi bukan Melayu yang tak berpuas hati dengan e-invoice, kekayaan, perniagaan. So benda-benda macam ni, macam dekat Johor, walaupun tempat tu kita tahu ada setengah tempat tu kursi penyalang yang ada DAP sebagai contoh lah kan. Tapi kita nak tengok dekat Negeri Sembilan ni, adakah yang pengundi-pengundi Cina dia akan ikut
pengundi-pengundi Cina dekat Johor. So benda-benda macam ni kita kena tengok by result lah. Ya. Ada beberapa seat, especially PH punya seat, nama-nama besar di Don Cenah, Tan Elok, Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun. Itu antara seat yang agak crucial, yang memang nampak memihak sekarang ni kepada BN. Itu je lah. Kita akan teruskan dengan hal kita akhir kita, iaitu hari mengundi besok. Dan besok tu kita pun tak tahu akan ada kejutan sama ada menang ataupun 18-18. 18 tu menarik ah. Kemungkinan boleh. Setakat ni kita nampak memang more to BNPN, tapi tak mustahil boleh 18-18. Sebenarnya 18-18 tu yang kita orang dah bincang. 18-18 tu memang menarik untuk disaksikan. So minum pun sampai. Yap. Kita sambung esok lah. Sampai esok. Okey, selepas 2 minggu calon-calon dan juga parti-parti berkempen, inilah harinya, hari mengundi. Kita ke sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, Chonghua, kat Rantau. So, calon Barisan Nasional Don Rantau, Datuk Seri Mohamed Hassan akan mengundi situ lah. Sekarang pukul 7.57. Beliau dijangka tiba di pusat pengundi dalam pukul 8.30 ke 9 macam tu. So kita dah jayap sorry dia agak macam dalam spaceship sikit. Kita on the way ke sana, so jumpa kat sana kejap lagi. Selamat mengundi orang Nogori. Okay, Alhamdulillah pukul 8.25 pagi kita dah sampai ke sebenarnya sekolah jenis kebangsaan Cina Chonghua. Tadi saya sebut sekolah menengah. So sekarang kita sedang menunggu sebenarnya. Kita sedang menunggu kehadiran Datuk Seri Mohamed Hassan, calon Barisan Nasional Don Rantau. Dia akan mengundi di sekolah ni. Kalau kita tengok pada ketibaan Datuk Seri Mohamed, kita juga nak tengok suasana orang mengundi pada hari ni. Mana kan? Ramai ke tak ramai? Ramai. Tengok berbagai-bagai, ada yang datang dengan kursi roda kan? Berbagai ragam lah. Berbagai ragam. So tengok sekejap lagi. Alright, let's go. Alhamdulillah pagi ini saya dengan isteri dan dengan anak-anak telah menjalankan tanggungjawab untuk membuang undi di PDM Rantau di Sekolah Kebangsaan Chonghua Rantau. Nampaknya perjalanan pembuangan undi di sini nampak teratur dan alhamdulillah ramai yang telah datang pagi-pagi dan saya harap supaya semua pengundi-pengundi di dalam Don Rantau segera untuk kita menjalankan tanggungjawab untuk membuang undi kerana belah petang diramalkan akan ada hujan ya. Jadi elok kalau kita boleh segera keluar menjalankan tanggungjawab kita untuk kita dapat proses pembuangan undi itu berjalan dengan lancar, insyaAllah. Terima kasih. Saya harap peratusan itu tinggi ya, kerana tanggungjawab dan juga adalah menjadi tanggungjawab warga Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara membuang undi. Tapi kalau kita boleh dapat 70-75% biasanya itu pun kira memadai. Okay, alhamdulillah selesai di PDM
SJKC Chonghua di Rantau. Jadi itulah, semoga proses pengundian hari ini berjalan dengan lancar. Orang Nogori dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing. Jadi malam ni kita akan tunggu keputusan dan kita orang akan bawa korang dekat tempat keputusan nanti. Gerak lu. Ajak. Kat mana je? Kita akan pergi ke Semak UMNO untuk melihat keputusan PRN Negeri Sembilan 2026. Dan DPK ni pada jam 7.55 malam kita tengok keputusan undi tidak rasmi, BN sedang mendahului 18 kerusi. Dan kalau tak silap saya, Perikatan Nasional pula ada 3 kerusi sedang melalui. Dan yang balance ni adalah Perikatan Harapan. Tapi ada beberapa kerusi yang ada persaingan sengit. Terutama sekali kerusi yang paling orang tengok ialah kerusi Cenah. Jadi lock tentang Saluran Balasan Nasional. Memang sangat sengit. So kita akan bergerak ke sana untuk melihat keputusan secara langsung di sana. Let's go! Go! Ketika ini, Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan sedang mendahului dengan medal besar 10,154. Nasional, Perikatan Nasional, dua gabungan yang telah bersepakat untuk menyertai pilihan raya Negeri Sembilan secara bersama telah berjaya insya-Allah membentuk kerajaan dengan majoriti 2/3. Perikatan Nasional mendahului dan insya-Allah menang di 7 buah gol. Alhamdulillah, selesai sudah pengembaraan kita di Negeri Sembilan untuk pilihan raya negeri Sembilan. Dan kita sudah tengok keputusannya, iaitu BN memenangi sebanyak 18 kerusi, PN sebanyak 7 kerusi dan PH sebanyak 11 kerusi. Dan pagi tadi, hari Ahad dah, hari ni hari Ahad, telah pun akad sumpah Menteri Besar yang baru, iaitu Datuk Ismail Lasim, Adun Juwasih. Sebelum ini kita sangkakan Datuk Seri Jalaluddin Alias. Tapi yalah, nama dia kerap disebut-sebut lah. Kerap disebut-sebut lah. Tapi itu atas kuasa prerogatif dan juga perkenan tuanku Yang Tuan Besar Negeri Sembilan lah. Ya. Jadi tahniah kepada rakyat Negeri Sembilan yang telah pun selesai menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin-pemimpin baharu mereka. Dan kali ini BN, kita boleh katakan BN telah kembali merampas semula kerajaan Negeri Sembilan bersama-sama dengan Perikatan Nasional lah. Okay, secara teknikalnya. Jadi itulah dia pengembaraan kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di PRN mungkin Melaka selepas itu ataupun kalau yang terdekat sama ada PRK mana dia? Ada kemungkinan satu PRK di Selangor lah. Tapi PRN yang paling terdekat PRN Melaka, insya-Allah kita akan teruskan pengembaraan macam ni di PRN Melaka nanti. Bulan berapa agak-agak dia? Bulan berapa? Kita setakat ni ada banyak dengar bisik-bisik berhubung dengan PRN Melaka ni. Ada yang kata bulan 8, ada yang kata bulan 9, ada yang kata bulan 10.
Tapi tak apa, kita tunggulah. Bila-bila masa saja pun kerajaan negeri Melaka boleh dibubarkan. Dan kita akan update lah dari semasa ke semasa di portal kita utusantv.com dan juga di TikTok Utusan TV Official dan media-media sosial lain. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa teruskan saksikan podcast Borak Kasih di YouTube Utusan TV Official. Ciao. Ciao.